sempat untuk solat subuh, sunat subuh, tapi ada satu hari saya terlupa. Saya teringat lepas masuk waktu subuh. Bolehkah saya qada? Boleh. Siapa yang selalu semayang suatu ibadat, contoh dia selalu semayang sunat subuh, atau dia selalu semayang sunat witir, atau dia selalu semayang duha, ada satu hari dia terlupa, dia teringat pada waktu yang bukan waktu duha dah, dia boleh qada. Okey, contoh setiap malam dia semayang witir, faham? Setiap malam dia semayang witir. Esok dia pukul 11 pagi atau pukul 10 lepas duha, dia teringat, malam dah semayang witir, ingat. Lepas duha tu boleh qada witir. Faham lagi? Aku semayang sunat witir, Allah jaga dia. Dalil Nabi teman nasiya an salatin fal yusalliha iza zakaroha. Barang siapa terlupa mengerjakan satu solat, salatin baca dengan nakirah, boleh semayang fardu, boleh semayang sunat, faham? Maka hendaklah dikerjakan semayang yang dilupa tadi apabila dia sudah teringat.